Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni kita akan pergi mencari emas. Yeah. Driver kita cari emas. Janganlah zoom macam tu. Jangan zoom macam tu. Okay, kita akan pergi ke kedai emas Seri Idaman. Kita dah sampai di kereta ni. Bibi tengok kereta ni. Langgar. Ada rakam. Rakam. Dia tak langgar. Okay, kita dah sampai ke Teh Ais Legenda. Ais padu guys. Ada harga RM2, ada harga RM3. Dia ada green tea power. Sampai depan terus. Sebelum kita sambung untuk beli emas, kita berhenti seketika untuk membeli air. Dia berada di, ada banyak lagi gerai kat depan. Dia berada di seberang Jaya. Tepi jalan. Banyak kedai dia. Korang nak tahu ni waktu PKP 2.0 yang tak macam PKP. Okey, ada kedai ayam KFC. Alamak, dah ada orang nak beli, orang nak keluar. Oh, ikut mana lain eh? Oh my god. Okay guys. Nak sini nak? Cek mana? Nak. Dah boleh beli? Okay guys, ni teh ais krim. Ini kacau lah. Mana buat? Dia macam mana ni? Dia macam. Okay guys, kita on the way ke Emas Permata. Emas Permata? 300 meters. Seri Idaman. Silap. Emas baru. Bukan husband. Husband. Sekarang kita baru nak gerak. Baru dekat Sunway. Guys, kita on the way ke kedai emas Seri Idaman. I'm ready
vlog dekat sini. Alhamdulillah kita berjaya lepas. Ni paling takut sekali ni. Jom, tak siap pakai. Jom, kerja punya jom. Nak balik kerja ke apa? Tak boleh masuk guys. Guys, kita tak boleh pergi ke kedai Mas Sri Daman. Tutup dengan batu, okey? Info semasa jalan dari Timbang Park nak main Kangak, ada JPJ buat robong Okay, kita pusing dulu kawasan-kawasan dia. Boleh lah ikut jalan tadi. Sini pun ikut tutup dengan batu saja. Semua tutup dengan batu. Zoom sikit kan. عم تحكيلي كل شي فيكي وانا هسه مصافن بكي بجنبي خليكي دنيا بتعطيكي وقتي نسيكي دموع هاليومين خلوا عينيكي تعبانة حطي راسك عالمخدة جوا قلبي ما في قدك لونه أبيض هو قلبك ما حدا زيك يوم ما شو عجبك Semua kena tutup dengan batu Lokasinya kena pergi atas. Motor je lepas sekarang ni. Kita orang pun dah try masuk dalam kampung. Memang semua tempat dia tutup, okey. Memang tak ada harapan lah untuk ke Sri Idaman. So kita akan cuba pergi dekat dia. 2 hours later. Yes, Alhamdulillah. Akhirnya kita sampai juga ke kedai emas Sri Idaman. Jalan tadi orang buat jalan rosak. JKR buat jalan, so tak boleh masuk jalan. Akhirnya kita dah sampai juga. تحكيلي كل شي فيكي وانا هسه مصافن بكي بجنبي خليكي دنيا Akhirnya kita dapat juga Sri Idaman Gold Srian Berhad. عم تحكيلي كل شي فيكي وانا هسه مصافن بكي بجنبي خليكي دنيا بتعطيكي وقتي نسيكي دموع هاليومين خلوا عينيكي تعبانة حطي راسك عالمخدة جوا